isu kita random lah, cuma saya agak tertarik dengan isu AES. AES. Isu AES hanya 49 unit mencecah sehingga kos maintenance sahaja berjuta-juta, berbelas juta, yang mana untuk maintain satu kamera sahaja mencecah 300,000. Maintain tau. Itu kita tak cerita lagi tentang kamera sebanyak 10,000 kamera di Kuala Lumpur kononnya menggunakan alasan demi keselamatan ataupun security, tetapi menelan belanja sehingga $500 million. Okey, kita dengar apa Anthony Loke katakan. Dia slow down hanya depan kamera itu saja. Tetapi dalam satu jarak, katakan antara point A dengan point B, kita nak tahu dia menggunakan masa berapa banyak. Kalau dia menggunakan kurang daripada masa yang sepatutnya, maksudnya dia pecut. Dia akan dikenakan tindakan. Itu yang kita harap, dia dapat mengurangkan kelajuan supaya orang itu bersabar. Umpamanya dia dah turun bukit dari point A ke point B, patutnya katakan mengambil masa 15 minit. Tapi kalau katakan dia hanya sampai daripada point A ke point B dalam masa 8 minit, maksudnya dia memecut dengan laju. Dan ini boleh dikenakan tindakan. Dan ini pendekatan baru yang sedang dirangka dan kita harap dapat roll out dalam kadar segera dalam tahun ini juga. Tak nak dia slow down hanya depan kamera itu saja. Sekarang ini kamu nak menghukum rakyat ke kamu nak buat apa sebenarnya? Kalau betul kamu nak kontrol benda ini, kononnya nak mengelak daripada aksiden dan sebagainya, jangan masukkan semua kenderaan yang melebihi 110 km. Walhal dalam Malaysia kereta Proton juga hadkan speed limit itu sehingga 110 saja. Itu baru betul. Sama juga dalam banyak kes. Kamu saman orang pasang tinted, tapi kamu tak saman kedai tinted. Kamu tangkap penagih dadah, tapi kamu tak tangkap pengedar dadah. Semua itu di dalam genggaman kerajaan. Bagaimana dadah itu datang daripada mana? Yang asalnya bahan-bahan itu datang daripada luar negara. Kenapa kamu tidak perketatkan untuk kemasukan dadah itu ke dalam negara? Kalau kita ingat berapa puluh tan kokain yang ditangkap di Pulau Pinang, kita tak tahu apakah kesudahan dia. Nampak tak logik akal? Kamu nak menghukum rakyat ke kamu nak cari apa sebenarnya? Ini masalah dengan kerajaan daripada dulu lagi. Okey? Semua double standard. Kalau pemimpin politik, okey, boleh tinted. Kononnya demi keselamatan. Habis tu rakyat, bukan demi keselamatan. Last kali kamu charge rakyat RM300 satu saman. Tapi kamu tidak tutup. Kamu tidak tutup kedai tinted. Sekejap. Kalau kamu betul-betul nak bentras, tutup semua kedai tinted. Tutup semua kedai-kedai exhaust. Kamulah yang sepatutnya pantau daripada kedai itu lagi. Salah satu contoh. Itu baru betul-betul bentras.
kamu hanya saman rakyat. Tapi kamu tak saman pun ataupun tidak mengambil tindakan. Kalau betul kamu haramkan semua kedai tinted di Malaysia. Mana akalnya? Sama juga dalam isu exhaust motor. Kalau kamu kata ini adalah satu kesalahan, that means you have to start from scratch. Daripada roots dia, daripada mana? Pucuk pangkalnya daripada kedai. Haramkan kedai yang mana yang produce exhaust itu. Haramkan kedai-kedai tinted. Supaya rakyat tidak dikenakan kesalahan. Itu baru betul. Nampak tak betapa celakanya kerajaan? Bukan sekarang, daripada zaman UMNO lagi. Sama juga kemasukan dadah. Heroin, kokain sejak berpuluh tahun yang lampau. Kalau betul kerajaan ikhlas, okey, kamu hanya pantau di pintu masuk negara. Kita ada dengan immigration, kita ada custom, kita ada polis marine, kita ada segala-galanya lah. So, mereka buat apa? Ini masalah sebenarnya. Sama juga dalam AES. Apa guna kamu jadi kerajaan kalau hanya tahu nak menghukum rakyat? Adakah rakyat mengangkat mana-mana pihak untuk menjadi kerajaan ini untuk menghukum rakyat? Inilah balanya sekarang ini saya kata. Dulu pun dah memang benda ini bukan saja sekarang, tetapi sejak zaman UMNO lagi. Sama juga dalam kes AES. Oh, kononnya kita nak mengelakkan aksiden dan sebagainya. Haramkan kemasukan kereta yang melebih speed limit 110. Okey. Haramkan. Kalau kamu tahu lebih daripada 110, mungkin mengakibatkan kemalangan dan kematian dan sebagainya. Haramkan. Ini kita tak cerita lagi dengan hanya 49 AES penyelenggaraan sahaja mencecah 300,000 untuk satu kamera. Tak kegila. Saya harap pemimpin-pemimpin pembangkang desak kerajaan luar tabi'i, terutama sekali Anthony Locke ini, untuk dedahkan perincian apa yang kamu cas sampai 300 juta, 300,000 untuk satu kamera. Kamera apa yang kamu pakai ni? Cuba bayangkan 300,000 untuk satu kamera, hanya 49 kamera AES. Gila. Sebab itu kerajaan hari ini betul-betul luar tabi'i. Takkanlah kementerian, pegawai-pegawai, tak kiralah kaki tangan awam, tak boleh nak fikir. Yang ada PhD, double PhD ke whatever is yang berada di dalam kementerian itu tak boleh nak tegur. Kamera apa ni? Sampai hanya menyelenggara, bukan buat perolehan baru, menyelenggara 300,000 untuk satu kamera. So, benda ini juga harus kita ingat. Sebab itu saya kata, kali ini rakyat kena bersatu untuk tolak kerajaan luar tabi'i ini kerana kita nak heret mereka ni. Banyak benda ni. Sama juga dengan kes dengan Komeh. Buat kios bodoh, decas sampai 25,000. Kalau boleh diguna pakai, okey. Hari ini dah jadi besi buruk. Tolonglah. Saya harap orang Melayu bangkitlah. Ini bukan masalah Melayu, bukan masalah bangsa lagi. Ini masalah kerajaan tidak jujur, tidak amanah, tidak telus, malah menyakau harta rakyat.
Anthony Loke kena bagi perincian. Kita harap pemimpin-pemimpin bangkang, kita ada 68 lagi pemimpin, 68 ahli parlimen. 6 ahli parlimen bersatu sudah pun melompat sokong Anwar Ibrahim. Tinggal berapa? 68. 74 ya. Takkanlah tak ada seorang ahli parlimen boleh bangkitkan isu ini. Terlalu banyak keterisan ni. Dia guna kamera apa ni? Siapa yang jaga dekat situ? Adakah 5 pegawai keselamatan ataupun 10 pegawai keselamatan duduk menjaga satu kamera tu? Ataupun kamu guna software apa sampai 300,000 untuk satu AES? No. Dia boleh perbodohkan yang menyokong Anwar ni. Pasal penyokong-penyokong Anwar, penyokong PH ni semua bodoh-bodoh. Tetapi kamu tidak mampu untuk memperbodohkan semua rakyat Malaysia. Ni dia kata kamera awas akan ditambah baik. Kelajuan diukur jarak dan masa. Kepada Anthony Loke. Okey. Kalau kamu cerdik, kamu betul nak bentras kemalangan, haramkan semua kemasukan kenderaan yang melebihi had laju 110 daripada meter, speedometer. Itu baru cerdik. Haramkan. Seperti mana yang saya katakan tadi. Kamu pergi saman rakyat kerana tinted. Tapi kamu tak saman ataupun kamu tak haramkan kedai tinted. Kamu tak ambil tindakan pun kedai tinted. Sepatutnya biar benda ini jangan double standard. Penat, memang penat. Ni menteri-menteri UMNO yang kata nak jadi check and balance di dalam kerajaan luar tabi'i. Kamu buat apa? Sebab itu saya kata, UMNO ni tak ada guna langsung. Tak ada guna 1 sen pun. Menteri-menteri UMNO buat apa? Macam mana dia nak persoalkan pasal UMNO pun lakukan perkara yang sama sejak berdekad lama dah. Itu je jawapan dia. Sama-sama sakau. Okey. Hari ini dia bagi pula PH laluan untuk sakau. Ini masalah yang berlaku dalam negara kita yang mana kita rakyat perlu sedar. Jangan kerana aku ahli amino, aku kena taksub dengan amino. Bodoh nama dia. Kamu menyokong pemimpin-pemimpin yang menyokong pemimpin korup. Hari ni UMNO buat apa ni dengan pemimpin DAP ni? Baru ni pasal kios 150 juta. Hanayo pun kamu tak tegur. Anthony Loke hanya repair Aerotrain 500 bilion. Diorang menyakau lagi dahsyat daripada UMNO. UMNO pun sama dahsyat dia, kita tak tahu. Sebab tu kalau tak adalah menteri jadi billionaire, super rich. 2 kali 5 je. Sebab itu saya kata, saya harapkan orang Melayu terutama sekali, orang Melayu ini penting. Kenapa saya bagi penekanan kepada orang Melayu? Bukan sahaja kepada orang Melayu, tetapi orang Cina, orang India pun perlu juga fikir benda ini. Ini adalah negara kita dan kita harus memberi, kita harus hentikan pemimpin-pemimpin korup yang ada di dalam kerajaan luar tabi'i. Cuba kamu congak masuk di akal tak? Hanya selenggara satu kamera mencecah 300,000. Dia pakai sistem apa ni? Ya.
Banyak benda. Ini saya cakap terang-terang, terlalu banyak ketirisan dalam kerajaan luar tabi'i ini. Terlalu banyak. Tolonglah. Saya cakap terang-terang, saya tak akan berhenti untuk bercakap dan mengajak rakyat, tolonglah untuk kali ini, okey, wa imma kamu sayang kepada parti kamu sekalipun, kamu harus meletakkan perjuangan itu paling utama. Sayangkan negara kamu. Sebab itu saya kata, terutama sekali orang Melayu, cukup-cukuplah taksub kepada parti. Cukup-cukuplah taksub kepada pemimpin. Cara itu salah dan bertentangan dengan Islam pun. Hari ini kita nak selamatkan negara. Kita nak mengangkat perjuangan Abata yang sebenar. Apa yang UMNO lakukan? Bukan perjuangan Abata, batu bata. Ni siapa ni suara anak Kelantan? Otak kau, bodohnya kamu. Naik kat sini. Suara anak Kelantan, kalau kamu hebat, bagus, kamu naik kat sini. Ini mesti geng-geng UMNO ya. Yang bodoh memang geng UMNO. Pemimpin korup pun mereka sokong. Sebuah parti Melayu tetapi Presiden Indon. Sebuah parti Melayu, ini parti Melayu ni. Tetapi Presiden dia Indon. Jahit Ponorogo bukan Melayu. Indon Ponorogo. Dia sendiri mengaku, pergi cek dalam YouTube. Mana akalnya orang Melayu yang ada di dalam UMNO? Parti kamu kata kamu memperjuangkan orang Melayu. Presiden kamu Indon korup. Apa yang mereka lakukan pada hari ini? Terima kasih Azman. Okey, berbalik kepada AES. Dengar, sahabat. Ini sahabat India kita. Tak nak, dia slow down kan? Apa lu pakai? Dengar. Apa macamnya maintenance lu orang buat itu kamera, you orang yang wiring dalam, you pakai mask ke, brass ke, perak ke, apa lu pakai? Titanium yang you pakai dalam. Mau maintenance sampai RM360,000 lah, RM316,000 satu tahun lah. Dek, kaplo, watak, apa macam yang hadis lu pakai lah dalam? Apa jet engine ke dekat dalam? Mau proses hadis. Dek, goreng boleh lah, jangan goreng macam lah. Dek, tak apalah dek, saya kasih diskon RM5,000 lah. Itu projek saya angkat lah. Cakap macam mana mau tenda? Kaplo, watak. Apa macamnya maintenance lu orang buat itu kamera, you orang yang wiring dalam, you pakai mask ke, brass ke, perak ke, apa lu pakai? Titanium yang you pakai dalam. Okey, saya baca. Menteri Pengangkutan Madani telah memaklumkan Parlimen bahawa kos penyelenggaraan sistem kamera awas AWAS ialah RM15.5 juta setahun. Kos penyelenggaraan, bukan saya fitnah. Ini kepada walanun-walanun yang bodoh. Dah lama saya tak sebut walanun pasal terlalu bodoh. Kamu cuba lihat. Kos penyelenggaraan untuk... Okey, saya baca habis. Pada masa sama, jumlah kamera aktif yang diumumkan hanyalah 49. Maksudnya secara purata, kos penyelenggaraan mencecah RM316,000, 326.53 sen bagi setiap tiang kamera. Ini apa benda ni? Apa guna menteri-menteri yang ada dalam tu? Apa tu menteri UMNO question pasal benda ni? Kamu kata kamu nak jadi check and balance. Sebab itu saya kata kita berada dalam keadaan yang amat kritikal hari ini. Ini adalah kenyataan daripada, saya tak boleh tunjuk pasal kalau tak dia violation. Anthony Loke di dalam Parlimen tau. Anda boleh rujuk. Sekali lagi saya baca, saya memang tak puas hati. Menteri Pengangkutan Madani telah memaklumkan Parlimen Malaysia, memaklumkan Parlimen bahawa kos penyelenggaraan sistem kamera awas ialah 15.5 juta setahun.
Pada masa sama, jumlah kamera aktif yang diumumkan hanya 49. Jadi 15.5 juta dibahagi dengan 49 bermakna untuk buat maintenance sahaja, penyelenggaraan saja tau. Bukan perolehan baru. Bersamaan 316,326.53 RM. 316,000. Dia selenggara apa ni? Dia selenggara apa ni? Dia selenggara apa ni? Dan kepada walana-walana bodoh, kalau ini pun kamu tak boleh nak buat penilaian, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kepada orang-orang UMNO yang masih lagi menyokong kerajaan luar tabi'i ini, saya pun tak tahu nak cakap apa. Apa gunanya UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan? Apa guna UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan? Benda-benda macam ini pun kamu tak boleh nak tegur, kamu tak boleh nak lakukan apa-apa. Kononnya kamu nak jadi check and balance. Dan di sini nak membuktikan yang bahawasanya apa yang kita katakan selama ini, yang bahawasanya pemimpin UMNO hanyalah barua kepada DAP, Anwar hanyalah barua kepada AP. Ya, inilah bukti dah. DAP tipu rakyat hidup-hidup, Anwar tak cakap apa-apa. DAP tipu rakyat hidup-hidup, UMNO diam. Anda nak undi lagi UMNO? Yang bersungguh-sungguh nak menyatukan UMNO dengan PAS ni, tolong fikir. Sebab itu saya kata hari ini, pengkhianat kepada orang Melayu adalah UMNO. UMNO undak mantap ini. Di manakah rasionalnya untuk kita terus beri sokongan kepada pemimpin-pemimpin yang mewakili Melayu? Akhirnya membiarkan KP-KP DAP ini sakau duit rakyat sesuka hati. Saya cakap terang-terang. Fikirlah. Ni terutama sekali Melayu-Melayu yang duduk jilat Anwar Ibrahim ni. Kamu tak ada akal ke? 316,000 hanya nak maintain satu batang apa tu? Kamera. Saya beli kamera CCTV kat rumah ni pun tak sampai RM100. Dia punya functionnya hebat. Takkanlah. Ini kita tak cerita pasal beli. Bukan perolehan baru. Ini kita cerita pasal maintenance. Okey, kalau 316,000 untuk satu, kita kira. Kita kira. 316,326 sekejap 316,000 326 bagi 12 bagi 12 bulan. 26,360 untuk satu bulan. Siapa yang jaga dia ni? Panglima askar ke kena jaga kat situ, nak kena bayar gaji yang mahal? Ataupun sistem apakah yang dia pakai? Sampai RM26,360 untuk satu bulan kos. Dia jaga apa? Dan sebab itu saya kata, dia akan ada track record lah. Ini kita haraplah. Kita harap penjawat awam tolong dapatkan data dan kongsilah kepada kami, kongsilah kepada rakyat, kongsilah kepada influencer ke, kongsi kepada Cikgu Bat ke, untuk kita dedahkan berapakah kos penyelenggaraan sebelum ini. Kita nak tengok. Bagaimana, adakah kos penyelenggaraan sebelum ini pun bersamaan dengan 300,000 juga? Kalau 300,000 juga, that means kerajaan sebelum ini pun sakau juga. Tak rasional, faham? Langsung tak rasional 300,000 untuk jaga satu tiang itu.
untuk penyelenggaraan satu tiang tu. Tolonglah, saya pun sebenarnya bukan nak keluarkan perkataan kesat. Tak kira kepada siapa pun, ahli UMNO ke, rakyat kebanyakan ke, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Tetapi kita harus menggunakan akal. Okey? Gunalah akal. Sama juga dalam kes Ngakome. Selepas ini saya akan banyak kupas pasal DAP. Cuba anda lihat dalam kes Ngakome. Itu banyak lagi yang kita tak tahu. Cuba anda pergi hampir merata bandar kecil, bandar besar, kios bodoh tu. Yang mana dah naik semak pun ada. Tak boleh nak utilize. Pasal apa? Tak ada kualiti. Sempit. Panas. Tak selamat. Tetapi bagaimana kamu kata ini yang harus kita fikirkan. Bagaimana DAP claim dia bijak? Dia kompeten. Berintegriti, integriti kepala hangguk dia. Kalau dah orang buat kios macam kios bodoh tu dalam 2,000, 2,500 je. Kamu pergi charge kerajaan sampai 25,000. Nampak? Ini untuk sama-sama kita fikir. Tolonglah, kita jangan nak kerana aku ni penyokong Anwar Ibrahim, aku kena jilat walaupun Anwar Ibrahim tipu 24 jam. Tak betul. Mulianya seseorang manusia ini bila dia ada pendirian, berprinsip. Apatah